Okey, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri yang Imamku episod ke-38. So, jom kita tonton. Okey. Apa yang kamu cakap, Nugget? Apa yang kamu cakap, Nugget? Mama, Okey tak pernah doakan aku dia, Mak. Tak pernah, Mak. Okey sayang dia, Mak. Allah kabulkan semua doa ibu kan, Mak. Kan, Mak? Ya. Okey nak disambung, Mak. Okey menyesal. I love you, ya Allah. Boleh menjelik pula dahlia kat belakang. Tak boleh betul kalau ada watak dahlia belakang tu. So ceritanya Datin Orchid pun dah jumpa Lily lepas lama. Lily kena buang dari keluarga. Datuk pun ada. Datuk ayah ni lah, ayah Humaira. Lily dengan Datin siapa? Sorry tak tengok. Maksudnya ramai tak tahu hubungan Datin Orchid dengan Lily, ayah dia dengan Lily dengan Humaira pun tak, orang tak tahu siapa, macam mana hubungan dia, macam adik-beradik betul ke, adik-beradik kandung ke, adik-beradik. So banyak benda yang jadi persoalan pada saya lah sejak menonton episod baru ni. Kesian Datin rindu Lily, tak apa Budin juga kenalkan dengan Datin. Kalau tak memang tak tahu mana Lily. Sabar Datin, ada jalan keluar. Lepas tu kalau korang tak tahu lagi macam keadaan Lily, sakit dia tu macam nak nunggu mati je lah. Macam dah nak ajar Lily, tapi dia boleh diselamatkan lagi, maksudnya boleh berubat lagi lah. So sebab saya rasa macam ni lah, sebab Lily bila dia dah tak duduk dengan keluarga, macam larikan diri ke atau dibuang keluarga dia hidup sebatang kara lah, hidup miskin. Kalau ada keluarga dia yang kaya tu, maksudnya ada Datin Orchid ke, ambil tahu pasal dia, mungkin dah lama dia berubat. Tapi ada satu hal pula, macam Lily ni macam dia, bila Budin sarankan untuk ubati penyakit dia, dia macam mengelak, dia macam membiarkan diri dia sakit, biarkan dia sakit dan melarat lah, macam tu. Kenapa dia macam tu sekali? Satu lagi, kalau korang akan tonton malam ni, Budin nak beritahu Humaira dah pasal Lily ni siapa. Sebab Datin Orchid dah jumpa, Nek Bunga pun dah jumpa, Dahlia pun dah jumpa, tinggal Humaira je tak jumpa. Sebab Humaira sekarang ni dia duk geng dengan Zabidah dan Rafiq. Itulah sampai penonton kata biar Humaira tak jumpa, biar dia menyesal sebab tak dengar kata Budin. Jumpa lagi.